Assalamualaikum sahabat, selamat bertemu kembali. Selamat datang ke channel baru saya. Channel lama dah kena hack. Inilah dia. So bagi anda yang baru saja ke channel ini atau anda yang sudah mengenali saya, harap minta tolong sebar-sebarkan dan subscribe pada channel ini untuk memberi semangat yang sejitu-jitunya. Alhamdulillah. Jadi saya nak kongsi dengan anda pada video kali ini, kenapa 5 sebab lah kita kira 5 sebab kenapa anda kena memiliki motor adventure. Sekarang tengah musim skuter, dan bukan skuter biasa. Kebanyakannya orang akan memilih skuter berkonsepkan adventure. Dari situ kita tahulah mungkin anda ini meminati konsep yang sedemikian. Sebab mungkin dia nampak lagi gabak, lagi tinggi, nampak lagi cool. Oh, sebentar dia kawan-kawan, layan dulu. Begini. Ada lagi satu. Sabar. Drop. Masuk saja. Alamak. Jadi saya ini menunjukkan kenimbelan sesebuah motor adventure. Nampak? Macam gitu-gitu je. Macam gitu-gitu je. Tapi tak semua motor boleh begitu-gitulah. Tak semua. Dia kena handling baik, suspension bagus, chassis arengam, baru kita boleh dapat handling macam tu. Oh, untuk yang tak tahu, sekarang saya bawa Adventure 790. Nak tahu harga 59K. Harga body lah. On the road dalam 62, 63 macam tu. Lebih kurang lah. Bolehlah pergi tengok kalau minat. Okey. 5 sebab. Yang pertamanya, kalau kita long distance, sebabnya kebanyakan anda ini yang nak pakai motor skuter style adventure ataupun memang nak motor adventure, semestinya anda berminat untuk jalan jauh. Masuk dulu. Begini-begini je bang. Berminat untuk jalan jauh. Jadi satu kelebihan untuk motor adventure ini adalah kapasiti minyaknya yang banyak. Macam motor ini 19 liter. Banyak. Banyak. 19 liter tu banyak. 14 liter pun kita boleh pergi 200 lebih. Tengok tahap kelajuan lah. Okey, yang ni saya spesifikkan lebih kepada sisi yang tinggi lah. Sisi 600, 700 dan ke atas sampai ke 1000 tu. Alamak, ini yang kita mahu bang. Ini dia. No, yang pertamanya kapasiti tank liter. Minyaknya banyak lah macam cakap tadi. Jadi kita tak perlu banyak berhenti sangat. Kebagusannya yang kita tak payah berhenti banyak sangat ni adalah bila kita pakai motor besar sebegini, kita sangat banyak kelengkapan. Kita banyak jaket dia, nak pakai helmetnya, nak pakai sarung kepalanya, pakai glove-nya, leceh. Jadi setiap kalau kita nak jalan bawa sekejap 50-60 kilo dah kena berhenti. Agak semak kita nak buka dan pakai balik. Jadi malas. Sebab tu berhenti tu akan jadi lama dan perjalanan akan jadi lagi panjang, lebih panjang perjalanan kita sebab kita berhenti bang. Jadi kalau tank besar, paling tidak 300 km selamba ayam. Bila dah selamba, jadi bila contohlah kan, kita dah bawa 200 kilo lah, tak payah cerita 300 lah. Sebab kita bawa motor 100 km pun kita dah rasa tak selesa sangat. Nak kena berhenti, nak kena berehat. Jadi puratanya saya letak 150 km ke 200 km. Jadi sedap jalan. Minyak pun dah habis. Contohlah kan, mungkin boleh pergi lagi. Kalau bawa macam ni mungkin boleh pergi lagi lah. Kalau kita bawa 18 je, cepatlah minyak tu jalan. Jadi kita berhenti dan puas hati lah dengan riding. Dengan berhenti nak isi minyak tu puas hati. Jadi berhenti tak terlalu kerap. Kita tak penat nak buka baju dan buka jaket, buka helmet bagai. Mungkin rehat sekali je dan perjalanan tu boleh disingkatkan masa itu. Sebab kita berhenti tak banyak dan tak lama. Itu dia. Itu yang best, nombor satu untuk motor adventure. Yang keduanya, kita boleh bawa muatan yang banyak jika kita nak. Dia boleh ada aksesori top box dan juga side box tu kan, kotak tepi, kotak belakang kalau diperlukan. Jadi mungkin anda yang skuter suka kepada skuter tu sebab nakkan dia punya undercarriage tu boleh isi barang. Tapi kemungkinan tidak cukup sebab besar body je kan. Dan kemajoritiannya alamak, dia akan letak top box. Bila letak top box sama juga kan. Kalau anda pakai motor adventure pun kena letak top box juga. Jadi kapasiti untuk barang tu lagi banyak option. Top box ada dan juga side box ada. So lagi banyak option untuk
letak barang. Yang nombor 2. Jadi nombor 3, motor adventure adalah ataupun motor touring lah. Kita spesifik lah, motor adventure touring ni adalah paling selesa untuk kita jalan jauh dan untuk bawa orang. Itu yang paling penting, bawa orang. Kalau kita nak bawa dengan kita punya orang rumah, paling penting keselesaan dia lah. Dan kalau kata dia terlelap, ada benda lah dia nak paut. Sebab kita ada top box kat belakang, senang nak sandar. Kita ada side box kat tepi, mungkin boleh letak tangan ke, tak tahulah kan, ikut kreativiti masing-masing. Jadi itu yang bestnya. Ketiga, paling selesa kita nak bawa sebab ergonomik dia menegak macam ni. Majoriti motor yang adventure touring, dia memang akan ergonomik dia, kedudukan kita akan menegak macam ni, dan kita akan selesa jalan jauh. Kalau spesifik motor adventure, handlebar dia akan lebar. Jadi kita duduk macam ni kan, kita berada di atas motor macam ni, dia akan lagi senang kontrol, dan lagi relax, dan lagi nimble untuk kita bawa. Kebanyakannya begitulah. Tapi anda kena pilih motor adventure yang sesuai dengan anda. Itu yang ketiga, paling selesa. Yang keempat, dekat highway dia laju bang. Macam sekarang 120 saya bawa, saya maintain je gear 6. Dekat highway dia laju. Kalau kita nak comparekan dengan skuter kan, contoh, skuter dia laju untuk laju skuter. Kalau kita nak compare dengan motosikal betul-betul, macam ni CC 790, memang ni lagi gabak lah cerita dia. Memang dia lagi gabak. Itu yang best. Jadi kat highway kita boleh high speed tanpa ragu-ragu dan rasa lagi selesa dan rasa macam cepat. Sebagai contoh ni gear 6, saya tak drop. Jom. Sebagai contoh je, saya tak drop ni, saya koyak je terus. Tengok berapa cepat dia naik. Gitu-gitu je bang. Begitu-gitu saja. Berapa cepat naik, tak ada drop gear. Macam ni je saya koyak. Jalan. Jalan saja, jalan. Bergembira nampaknya. Bergembira macam ni kita nak kalau kita bawa motor. Oh, jangan masuk bang, bahaya nampaknya, jangan masuk. Okey, jalan dulu. Okey, dah boleh break. Nampak tak? Ini baru contoh bang. Baru contoh. Dia sedapnya kat situ. Itu yang sedapnya. Itu yang sedapnya. Nampak tak? Oh, baik bang. Ini kita tak boleh dapat dengan skuter lah. Confirm tak boleh dapat. Dia punya dia punya kepergian itu, kengamannya itu, kebesannya itu tak boleh dapat. Saya tak drop gear. Saya tadi gear 6 tadi, anda sudah tengok, koyak terus. Baik dia punya pergi bang. Seram pula Den. Aduh, saya pula ini tak pakai jaket, pakai sweater. Tak apa ni, memang tak boleh lah. Pakai motor besar ni tak boleh lah pakai sweater. Berterebas lah baju. Nampak tak dia punya best tu, nombor 4. Dekat highway kita tak akan terasa kepisangan yang pisang. Kita bagi contoh sekali lagi. Saya nampak ada abang bawa motor apa tu. Ni bagi contoh lah abang ni. Ni Kawasaki ni, versi 1000 agaknya. Steady mbak bawa belakang. Contoh lah kan. Aduh best. Memang steady. Mantap betul. Kan selesa tu, nampak tak? Oi, baik bang. Saya tengok dia pun saya selesa. Kita angkat tangan sikit. Angkat tangan sikit. Dia tak dengar lah horn. Ke horn saya yang tak kuat. Tapi abang tu tengah fokus lah. Tak apa, kita fikir abang tu. Helmet makin showy baik punya. Nampak tak keselesaannya tu? Sangat padu, sangat mantap. Kita angkat tangan sikit lah bang. Angkat tangan sikit. Oh, steady lah bang. Versi 1000 bang. Relax. Nampak tak dia punya best dia? Alamak, itu kalau ada koyak tu bang, kejap hilang. Itu yang kita nak tu. Sekejap dia hilang kalau koyak tu. Aduh, ni dah nombor berapa dah ni? Nombor 4 kan tadi kan. Dan nombor 5 dia adalah, sebab motor ini berkonsepkan adventure touring, jadi bentuk apa permukaan pun kita boleh redah. Ini adalah satu persamaan kalau kita ambil skuter adventure. Tapi lebihnya dekat sini, kalau motor adventure macam ni betul-betul, contoh ni kan 790 KTM adventure, dia memang fokus adventure tau. Kita boleh masuk light off-road tu dengan selamba je. Sekarang rumput macam ni, kita boleh naik je bang, tak ada masalah. Tengoklah jalan macam mana dan tengok skill level kita. Kalau skuter dia ada limitation. Satu dia skuter, power tak cukup. Kalau nak naik bukit-bukit tinggi mungkin payah sikit. Kalau anda memang suka off-road yang light, sebab motor ni besar tau, berat pun 200 kg. Jadi untuk heavy off-road, untuk kita orang-orang kecil-kecil kat Malaysia ni,
mungkin tak sesuai, melainkan anda dah memang skillful, memang anda berkemahiran untuk itu, tak ada masalah. Jadi untuk rider kita yang average ni, macam anda, macam saya ni, motor ini kita tak akan masuk off-road confirm. Tapi sekali sekala kalau kita jumpa jalan tak elok tiba-tiba kena masuk ladang apa ni, kelapa sawit, ladang getah ke, ataupun pergi tepi pantai ke, jumpa jalan berpasir ke, kita boleh berseronok di situ. Itu yang bestnya, sebab dia berkemampuan dengan tayar yang dia bagi semi off-road itu, dah cukup dah, ada grip, bolehlah kita merasa macam mana nak bawa off-road tu lah. Kita boleh merasa lah macam mana nak bawa. Itu yang kelebihan dia. Ada 5 itu yang paling best. Tapi bagi saya yang paling best sekali adalah nombor 4. Kita boleh koyak aja bila kita nak. Dan yang nombor berapa entah yang selesa untuk kita jalan jauh. Itu yang paling best. Dan nombor 5 pun sikit-sikit kalau anda bukan kaki off-road, tapi sebab anda mungkin minat design sebegini, sekali-sekala kita dapat masuk kan, dapat jalan atas rumput ni pun dah cukup heaven abang. Contoh kan, kita turun lalu atas rumput, itu pun dah cukup best dah. Itu pun dah cukup feel dah rasa dia. Tak percaya cuba, memang seronok lain rasa dia kita jalan atas jalan raya biasa ni. Itulah tuan-tuan, sikit pengurusan daripada saya, 5 sebab kenapa anda kena memiliki sebuah motor adventure ini. Jumpa lagi video datang, jangan lupa share dan subscribe. Assalamualaikum.